kepada semua atas bantuan lah sepanjang saya berada di sini. Tak lama pun, setahun 4 bulan. Betul. Tapi dalam tempoh setahun 4 bulan tu setahun 4 bulan tu betul dah rapat lah hubungan tu, dah serasi. Cik macam mana? Nak peluk ke? Setahun 4 bulan tu cik. Setahun 4 bulan tu kita dah serasi. Memang saya nak bertukar ke Perak asalnya, tapi tak dapat. 3 kali saya mohon, tapi tak sangka bila dah serasi tu keluar hak pertukaran. Mengejut lah. Bohong kan tak sedih, sedih lah. Sepanjang saya dah bertukar ke 3 tempat lah. Bin Tangkak, Muar dan akan ke Perak. Sepanjang saya bekerja pada Tampin, Tangkak dengan Muar, saya memang suka bekerja dalam keadaan satu keluarga. Sebab tu saya suka rapat dengan semua orang. Dan saya harap hubungan tu, silaturahim tu berkekalan lah. Biasalah kalau ada yang salah faham tu, sedangkan suami isteri yang tidak sebantar pun boleh bergaduh, adik-beradik yang satu rahim pun boleh bertengkar. Apatah lagi kita yang tak ada pertalian darah ni, biasalah ada salah faham, kata tak puas hati. Tapi pastikan bila berlaku salah faham, tak puas hati tu jangan sampai putus hubungan, rapatkan balik semula. Kita bila bekerja ni kena sepakat, kena sama-sama, kena rapat, baru kerja seronok. Memang kerja memang stres. Saya tak nafikan promotion sekarang memang stres berbanding dululah. Macam Tuan Nizam, Tuan Mio, Tuan Rizwan, Cik Ibrahim lagi lama, dah dekat 13 tahun saat saya. Memang stres sangat. Tapi macam mana pun kena teruskanlah. Baru 3 tahun, 2 tahun kan, banyak lagi nak kena belajar. Walaupun saya 10 tahun, banyak lagi benda yang saya kena belajar. Dan saya nak minta maaf pada semua, pada Tuan Amal sekiranya saya ada kesalah kata ke, kerja saya tak bagus ke, apa-apa yang terkurang lah, saya minta maaf. Pada tuan-tuan, tim RO, Cik Dudu, saya minta maaf kalau salah kata, terlanjur kata. Tuan RO, kalau saya terlebih kerja, ambil kerja RO ke apa, semualah. Lepas tu pada Hima, Yana, Hafiz, walaupun baru belajar, ambil pengalaman tu. Memang kadang-kadang tak lama kat komersial ni, tapi ambil peluang tu. Orang suruh bukan kita kata kita nak kerah tenaga, tapi ambil pengalaman, belajar, mana tahu satu hari nanti masuk dalam komersial, kita dah tahu kerja pada bawah sampai atas. Saya daripada tampil ada tempat yang kecil, memang tak ada KB, tapi kita bila tempat kecil kita akan belajar daripada zero, sekecil-kecil kerja kerani sampailah sebesar-besar. So kita akan tahu bila kita dah pergi tempat besar, kita dah boleh belajar, kita tak malumat bila kita buat kerja yang kecil. So ambil kesempatan ni pada yang baru untuk belajar apa yang ada lah. Saya harap walaupun saya dah bertukar, silaturahim ni terus berkekalan lah. InsyaAllah tak ada apa-apa, datang je saya kat Muar ni. Dan rasa nak senang, datanglah ke Perak juga. Puan jangan lupa tau kita punya Korea. Lepas tu minta kepada KB untuk izinkan Pak Izzah, Cik Erwi, ke Cik Takin ke, Cik Yana ke, Hima ke nak ke Korea. Tahun depan. Tahun depan. So lain tak saya tak apa lah. Tengok Pak Izzah Bandung. Janganlah tuan, tak nak. Kalau saya pindahkan IP ada tak lengkap, seandainya tuan perlu panggil saya semula untuk lengkapkan, boleh buat semboyan untuk panggil saya semula. Memang saya kerja last minute. Hari esok nak bertukar, hari ni baru langkah buat siapkan IP lah. Tapi setakat ni ada yang dah semua siap, ada sikit-sikit yang masih belum lengkap lah tuan. Itu sajalah saya. Terima kasih semua. Sama-sama Pak.